Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi dalam Akademi Encik Daniel dengan dashboard sekolah. Jadi dalam episod 3 kali ini, saya nak tambah satu lagi fungsi iaitu fungsi kalender yang memaparkan aktiviti tahunan yang ada dalam sekolah kita. Jadinya ibu bapa boleh semak apa aktiviti-aktiviti anak yang dekat ataupun program-program besar yang akan datang yang dekat. Okey? Jadi kita saksikan video ini. Baik, promptnya begini. Pada menu tab akademik, paparkan subjek yang dipelajari secara modern card dan sedikit penerangan ringkas. 9 subjek yang kita pelajari, BM, BI, English, Matematik, Sains, Sejarah, Agama Islam, Moral, Pendidikan Jasmani, Bahasa Arab, dan gunakan ikon yang sesuai dengan subjek berkaitan. Kekalkan perkara lain. Jadi kita submit dan kita tunggu siap. Jadi mari kita lihat hasilnya. Bila kita tekan akademik, jadi akan memaparkan subjek yang kita telah masukkan, Bahasa Melayu, English, Matematik dan sebagainya. Okey. Ada 9 subjek yang kita masukkan. Okey. Dan saya nak tambah baik, saya tak nak copy paste lagi HTML ni supaya kita tak payah buat kerja banyak kali. Jadi kita siapkan untuk paparan akademik ini, saya nak letak di bawahnya kalender, fungsi kalender yang akan memaparkan aktiviti sekolah. Okey, begini promptnya. Mari saya buat. Ini promptnya. Tambah baik lagi pada menu akademik, di bawah kad subjek, letakkan kalender yang akan menunjukkan tanda atau notes program terdekat. By default, tunjukkan program terdekat pada bulan semasa. Ini programnya. Bukan contoh dah. Katakanlah memang benar-benar program. 18 Mei Hari Guru, 20 Mei ada co-curriculum club, 27 ada co-curriculum permainan, 1 Jun peperiksaan pertengahan tahun. Jadi kita submit dan tunggu. Jadi mari kita lihat hasilnya. Okey, contohnya bila kita tekan menu akademik, okey, akan ada paparan semua subjek dan juga takwim sekolah. Okey. Pada takwim sekolah ni kita boleh nampak 18 hari bulan, ada hari guru peringkat sekolah. Dan by default dia akan tunjukkan bulan semasa. Dan bila kita change kepada Jun, dia ada tunjuk juga program lain. Okey. Jadi macam biasa, mari kita copy and paste dalam app script untuk kita tengok benar-benar benda ni terjadi. Baik, kita dah cuba run dan tiada masalah. Jadi kita deploy, new deployment. Okay, V9. Dan kita deploy. Selesai. Mari kita lihat hasilnya. Jadi ini adalah hasilnya. Bila kita buka kat sini, ini paparan awal. Dan bila kita tekan akademik, kita ada pelbagai subjek kat sini. Dan ada takwim sekolah. Okey, di bawah ni kita ada fungsi takwim sekolah. Okey, dan saya nak cuba satu lagi kita tambah baik, iaitu parent boleh tekan program terdekat ini untuk add to calendar. Nak add to calendar dia sendiri. Adakah kita boleh buat? Mari kita try. Okay. Okey, kita ada masalah tak boleh pangkah inquiry form ni. Okey, sepatutnya kita boleh pangkah, ya. Dan submit pun kita tak boleh. Jadi kita baiki balik coding kat sini. Okey. Okey, baik. Dia kata dia dah baiki file index dia, HTML. Jadi kita copy and paste. Baik, jadi mari kita lihat hasilnya. Inquiry form masih tak boleh pangkah. Okey. Dia ada masalah lagi, masih tak boleh pangkah. Dan bila kita submit, dia hilang terus. Okey. Bila jadi begini, apa yang perlu kita lakukan? Okey. Apa yang perlu kita lakukan?
kita perlu undur previous version. Okay, kita undur kepada previous version supaya kita tak hilang yang lama punya version. Okay, sekali lagi kita tekan. Okay, tengok kat sampai mana yang kita nak. Okay, kat sini tak ada lagi Google Calendar kan. Okay, kita cuba tekan next version dan kita cuba tengok. Boleh ke tak kat sini academic. Okay, kat sini yang dah ada Google Calendar supaya dia boleh save pada Google Calendar. Okay, fungsi ni adalah fungsi tambahan yang kita nak letak sebenarnya. Tapi bila kita copy and paste pada AppScript, ada masalah, kita tak boleh pangkah inquiry form. Okay, jadi kita cuba lagi sekali bantu AI ni untuk kemaskini masalah ini. Baik, mari kita lihat hasil yang telah dibuat. Jadi kita Ctrl A, Ctrl C, kita letak dekat sini dan kita update dia punya HTML code. Okay, dan kita save. Okay, dan tidak lupa juga kod JS dia. Okay, kita ambil sahaja kod JS untuk pastikan tiada masalah yang berlaku. Ctrl A, Ctrl C dan kita copy and paste kod JS dia. Ctrl A, Ctrl V. Okay, dan kita run. Okay, jadi bila kita run, dia kata tiada masalah. Kita deploy, new deployment. Okay, harapnya kali ini betul-betul selesai masalah kita. Version 12 dan kita deploy. Dan mari kita lihat hasilnya. Tolonglah kali ini betul-betul menjadi. Okay, jadi inquiry form. Boleh tak kita pangkah? Masih tak boleh. Boleh tak kita tekan luar? Masih tak boleh. Baik cikgu-cikgu, saya mengalami masalah apabila saya menambah fungsi add to calendar dalam kalender yang kita buat di dashboard supaya ibu bapa boleh save program anak-anak dia dalam kalender handphone masing-masing. Namun website ataupun AI ini menjadi crash dan ada bug. Jadi kita tak dapat nak tambah fungsi add to calendar tersebut. Jadi kita undur kepada previous version, iaitu parent hanya boleh melihat program yang terdekat sahaja, tanpa add to calendar masing-masing. Okey, tak apa. Mungkin ini adalah kelemahan Gemini ataupun setakat ini kemampuan dia. Ataupun mungkin kesalahan saya yang tidak dapat meletakkan prompt yang terbaik. Okey, jadi sampai di sini sahaja episod kali ini. Jadi mari kita lihat apa hasilnya yang terakhir. Dan inilah hasilnya. Jadi bila kita buka, okay, kita ada inquiry untuk form. Dan bila kita tekan menu akademik, kita ada beberapa susunan subjek, 9 subjek. Dan juga kita ada takwim sekolah yang memaparkan program-program terdekat. Okey, dan juga macam biasa juga admission kita masih ada untuk admin tengok laporan-laporan ataupun soalan daripada ibu bapa. Dapat sesuatu cikgu, follow dan subscribe. Terima kasih.